Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab bimbingan lengkap Fardu Ain. Malam ni muka surat 142. Bawah sekali nombor 8 kata pengarang membaca surah. Selepas mengucapkan amin di hujung Fatihah, disunatkan kita membaca surah pada 2 rakaat yang pertama di tiap-tiap solat. Pada solat subuh, solat Jumaat, solat hari raya dan lain-lainnya, kecuali bagi orang yang sedang menjadi makmum dalam solat yang dijaharkan yang dibaca kuat. Sebab dalam solat berjemaah yang dijaharkan yang baca kuat, hanya imam saja dikehendaki membacanya surah. Dalam satu riwayat dari Ubaidah bin Samit, dinyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang jemaah membaca di belakang imam selain daripada Al-Fatihah. Baik. Sambung lagi tentang sunat-sunat sembahyang. Malam ni nombor 8 membaca surah, iaitu sunat membaca surah. Selepas mengucapkan amin di hujung Fatihah, disunatkan kita membaca surah pada 2 rakaat yang pertama di tiap-tiap solat. Solat subuh, solat Jumaat, solat hari raya dan lain-lain. Baik. Surah apa? Surah ni surah daripada Quran. Maksudnya selepas daripada baca Fatihah, sunat baca surah. Maknanya kalau kita tak baca, taklah salah dan taklah berdosa dan tidak membatalkan solat, sebab dia sunat. Tapi siapa yang membaca pada ketika dia itu disunatkan, maka dapat pahala lah. Kerana makna sunat ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunat artinya benda yang siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tidak berdosa. Di mana kita baca surah rakaat yang pertama dan kedua. Kalau subuh hanya ada 2 rakaat, maka 2 rakaat sunat baca surah lepas Fatihah. Sembahyang Zuhur ada 4 rakaat, maka sunat baca surah lepas Fatihah, rakaat pertama dan kedua. Sembahyang Asar ada 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama sunat baca surah lepas Fatihah. Garik ada 3 rakaat, 2 rakaat pertama sunat baca surah. Rakaat ketiga tidak sunat baca surah. Isya ada 4 rakaat, 2 rakaat pertama sunat baca surah. Baik, kita faham dah lah. Tiba-tiba kalau kita baca juga surah sampai 4 rakaat. Contoh, kita sembahyang Zuhur 4 rakaat. Kita rakaat pertama lepas Fatihah baca surah, rakaat kedua lepas Fatihah baca surah. Betul dah tu, itu sunat. Tapi rakaat ketiga dan keempat dia baca juga. Tak kira lah dia jadi imam ke, dia sembahyang seorang ke, dia baca juga. Lepas pada rakaat Fatihah rakaat ketiga, baca juga surah. Lepas rakaat yang keempat lepas Fatihah, baca juga surah. Sembahyangnya tidak batal, tapi perbuatannya itu tidak disunatkan. Okey? Maknanya bila tidak batal, tidaklah merosakkan sembahyang. Okey? Sembahyang Jumaat ada 2 rakaat je, maka 2 rakaat sunat baca surah. Baik, tadi kalau dia pergi baca surah pada semua rakaat, sedangkan 2 rakaat yang awal saja sunat baca surah, hukumnya tak batal sembahyang. Apakah hukumnya orang yang tak baca surah pada tempat yang sunat baca? Contoh, sembahyang Zuhur patutnya rakaat pertama kedua baca surah, dia tak baca. Dia baca Fatihah rakaat, baca Fatihah rakaat, baca Fatihah rakaat. Sembahyang dia sah. Tidak rosak, tidak batal, tidak punah. Okey? Cuma perbuatan dia itu mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Sunnah ni apa yang didatangkan oleh Nabi, itu yang terbaik. Jadi Nabi baca rakaat pertama kedua baca surah.
dia tidak baca, maka mukhalifus sunnah. Sengaja meninggalkan sunnah pada tempat yang sudah diketahui di situ adalah sunnah kita membaca, sengaja tak nak baca, makruh kata ulama. Makruh ni batal tak sembahyang? Tidak batal juga. Okey? Yang batal sembahyang ialah tak baca Fatihah. Kerana ada dalil Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sembahyang orang tak baca Fatihah. Sembahyang Jumaat tu imam baca Fatihah saja, lepas tu diam tunggu imam habis, makmum habis Fatihah, dia pun rakaat. Naik rakaat kedua dia baca Fatihah saja sembahyang Jumaat, tak baca surah. Tunggu makmum baca surah Fatihah, rakaat. Tak batal juga sembahyang Jumaat. Kerana dia bukan rukun, dia sunat saja. Jadi lepas pada kita tahu dah, lain kali bila berlaku kesilapan tak ada masalah. Bukan lain kali kita nak tinggal baca surah. Kalau ada harinya kita tertinggal baca surah, tak ada masalah. Sebab kata sekarang kalau kita dah belajar, masalah. Dalil kita tengok dalam netizen dalam TikTok. Bila ada salah agama ya, dia tanya tu pelik-pelik sangat dia tanya. Seolah dia tidak tahu ke benda. Kerana tidak pergi belajar. Benda mudah-mudah sangat dia tanya. Kecuali bagi orang yang sedang menjadi makmum dalam solat yang dijaharkan. Solat jahar ni apa? Solat baca kuat. Solat baca kuat. Solat jahar ini bahasa Arab lah al-jahru, jahar. Arab panggil jahru. Nampak? Jahar. Maknanya kuat atau tinggi suara. Solat baca kuat iaitu solat subuh, solat maghrib, solat isya, solat Jumaat, solat hari raya. Kan baca kuat. Ingat solat-solat yang baca kuat, kita salah pergi baca perlahan. Faham tak lagi? Pun tak rosak juga sembahyang. Cuma Nabi ni sunnah ni tunjuk kepada kita dalam hadis, dia baca kuat. Sahabat-sahabat riwayat kami dengar Nabi baca kuat. Maka hadis tu sampai kepada kita, kita follow. Kita ikut biar sama, terbaik. Okey? Kerana sudah jelas Nabi baca kuat. Yang tidak jelas dalam hadis, ulama-ulama fiqh punya tugas, dia berijtihad, beri pandangan. Kita pun follow juga ulama. Faham tak lagi? Yang jelas dah, ulama tak beri pandangan dah kerana sudah jelas. Okey? Lawannya apa? Lawannya semayang sir. Semayang sir maknanya semayang baca kohor. Orang Terengganu panggil kohor. Faham? KL panggil benda? Kohor. Kohor. Slow. Perlahan. Perlahan. Slow Terengganu. Slow Terengganu lagi deh. Mu ni slow kata. Baca perlahan. Suaranya perlahan, tidak tinggi. Macam mana? Semayang zuhur, semayang asar. Itu panggil semayang sir. Sir ni banyak makna, tapi dalam bab surah semayang, bacaan surah, sir bermakna perlahan. Sir juga bermakna rahsia. Nampak? Sirullah, rahsia Allah. Tapi kalau dalam bab baca Fatihah, baca surah, kalau dia kata sir, baca perlahan. Perlahan tu macam mana? Orang yang boleh dengar, dekat sangat dengan dia, boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dekat-dekat dia boleh dengar. Itu panggil syir. Bukan syir tak bunyi. Itu bukan bacaan. Jahar lagu mana? Jahar maknanya semua orang yang ada dekat dia boleh dengar belaka. Semua orang yang ada dekat dia. Kalau dia duduk dia semayang dengan 20 orang, 20 orang boleh dengar. Dia semayang dengan 4 orang boleh dengar bacaan dia. Dia semayang dengan 40 orang, 40 orang boleh dengar suara dia. Dia panggil jahar. Okey? Begitulah semayang sir. Baca perlahan. Contoh zuhur dengan asar kan baca perlahan. Tiba-tiba imam baca kuat. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita kejut dengar tu imam baca semayang asar baca kuat. Faham? Hukumnya sah semayang.
Nah, dalam fiqh dikata khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Mana yang lebih cantik, baca perlahan. Mana dia pergi baca kuat, kurang cantiknya. Tu gitu saja. Tak naik martabak makruh. Okey? Jadi kalau semayang yang jahar baca kuat, semayang subuh, maka makmum tidak disunatkan baca surah dah. Kerana apa? Kerana imam baca surah dengan suara yang kuat dan makmum memerhatikan apakah yang disebut oleh imam ini. Lepas tu imam baca kuat, kita sunat perhati. Faham lagi? Imam-imam dulu, dia baca surah-surah yang berkaitan dengan kejadian wakil yang sedang berlaku. Kalau banyak kecurian berlakulah kampung tu, malam tu imam sembahyang isya baca ayat curi. Faham lagi? Macam kita ni ikut sedap imam. Dia nak letak lagu benda ikut suka dia. Faham? Nampak dia rasa nak lagu ni sikit sedap sangat, banyak sikit dengung. Lagu ni banyak sikit mat. Itu atas dia. Faham? Tapi yang terbaik ialah wakil. Apa yang sedang berlaku sekarang? Yang sedang berlaku rasuah dalam negara, dia pun baca ayat rasuah. Faham? Kenapa? Supaya makmum dengar tu, makmum memperhatikan makna bacaan. Faham lagi? Kalau sekarang ramai orang makan haram, tak peduli ke halal dah. Faham? Tu imam akan baca sembahyang maghrib beberapa ayat tentang makan haram. Tak? Kalau ramai ni orang duduk sibuk duduk kerja ke dunia, tu imam akan baca ayat-ayat tentang ingat kepada akhirat. Itu paling cantik lah. Macam kita baca apa yang kita ingat je lah. Faham lagi? Kita tahu dia nak baca ikut cerita, pasal kita tak ingat. Tak? Jadi bila imam sudah baca, kita perhatilah. Tu imam baca kuat semayang isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makmum belakang dengan nama Allah yang Maha Murah, lagi Maha Kasih Sayang. Tu imam iza sama'un syaqqat. Kita di belakang, apabila langit terbelah pada hari kiamat nanti. Sebab tu kita nak tahu tu, kita tengok terjemahan Quran. Kalau kita kerja jabat, kerja kedai, beli terjemahan Quran putih, bubuh tempat kerja. Masa kerja tutup loh. Tak ada kerja, pelanggan tak masuk, buka tengok. Sambung semalam surah Al-Ankabut. Daripada tak tahu langsung, boleh juga tahu sedikit. Betul tak? Makin lama makin banyak yang kita tahu. Jadi bila imam baca, sekurang-kurang kita dah bengong. Faham? Tidak bendanya kata. Baca Yasin dia benda faktu. Tak tahu cerita benda Yasin. Waktu cerita benda surah Yasin. Kisah Nabi Musa. Hei! Faham? Nabi Musa surah Al-Kahfi. Dalam suatu riwayat daripada Ubadah bin Samit dinyatakan bahawa Nabi SAW melarang jemaah baca di belakang imam selain daripada apa yang Nabi larang bilanya pada bacaan kuat. Jadi kalau Nabi baca kuat, janganlah ada sahabat yang membaca di belakang. Bila Nabi berhenti membaca Fatihah, maka masa itulah makmum mengambil kesempatan membaca Fatihah. Bila orang dah habis Fatihah, Nabi akan membaca surah. Dan semua sahabat akan diam mendengar surah. Ada satu kali, dua kali peristiwa, seorang laki-laki Nabi baca surah kuat, dia pergi baca juga surah. Lalu lepas sembahyang Nabi, siapa tadi yang berlawan dengan aku membaca surah? Saya, lain kali jangan baca. Kalau aku sedang membaca surah, dengar saja. Jadi jelas. Yang kita kena baca ialah Fatihah saja. Adapun tu imam baca perlahan, baca slow, baca qahar, macam sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang sunat yang lain, kita tak dengar dia baca surah, maka kata ulama, makmum sunat juga baca surah, lebih baik daripada diam tak dapat apa-apa. Yang ke-9, membaca takbir intiqal. Takbir intiqal ialah takbir yang diucapkan ketika berpindah dari suatu rukun ke suatu rukun, kecuali apabila bangkit daripada rakaat. Baik. Dan sunat yang ke-9 takbir. Takbir mana? Takbir intiqal. Takbir intiqal ni apa? Takbir berpindah. Bahasa Arab ni pindah naklun. Nun, qaf, lam. Naklun.
Faham? Sebab tu kita kata, kita kadang-kadang kita dengar tak, beliau menakal perkataan Imam Ghazali. Beliau menakal, nakal tu bahasa Arab. Beliau memindahkan perkataan Imam Ghazali daripada kitab sana, diberitahunya pada kitab sini pula. Itu panggil nakal. Nah, jadi nak jadikan wazan intiqal ialah ifti'al. Ifti'alun intiqalun. Okey? Jadi maknanya perpindahan. Daripada naklun pindah, intiqal perpindahan. Nampak? Daripada sujud dan jadi masjid. Daripada asas sujud jadi masjid. Sujud mana turun sujud. Masjid tempat orang-orang sujud kepada Allah. Masjid. Faham? Baik, Arab dia lagu tu. Jadi kalau orang tanya apakah makna takbir intiqal? Takbir intiqal makna takbir Allahu Akbar yang disunatkan ketika kita intiqal, berpindah. Pindah pergi di mana? Pergi Putrajaya, kan? Berpindah rukun. Daripada qiyam, kan kita qiyam, habis baca surah kita nak pergi tak kepada rakaat? Nak pergi lah. Nak pindah daripada qiyam kepada rakaat, tu panggil perpindahan, intiqal. Maka sunat kita kata Allahu Akbar. Kenapa awak kata Allahu Akbar? Kerana intiqal, kerana berpindah daripada qiyam kepada rakaat. Bila kita sedang iktidal, Rabbana lakal hamd, kita kata, atau Rabbana walakal hamd. Lakal hamd pun boleh, walakal hamd pun boleh. Rabbana, dua-dua riwayat ada. Okey? Kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Okey? Kita nak turun sujud tak? Nak turun bermakna ada dua rukun, daripada dan kepada. Daripada iktidal kepada sujud. Okey, kita berpindah daripada rukun iktidal kepada rukun sujud. Berpindah itu di Arab panggil intiqal. Okey, sunat kita intiqal dalam keadaan menyebut Allahu Akbar. Kenapa kamu kata Allahu Akbar? Kerana saya berpindah dari iktidal kepada sujud. Yang jelas dah tu, habis dah khabar. Nah. Dah tu ada orang kata intiqalat pula, mana pula? Intiqalat tu kalau banyak segala takbir intiqal, maka ejaannya intiqalat dengan jamak. Macam muslimah lah dengan muslimat. Apa beza? Muslimah bunyi. Wala ada. Wala nak muslimah ke muslimat? Nak pula. Tak apa. Okey, kalau muslimah seorang perempuan Islam. Kalau muslimat perempuan Islam. Itu Arab. Nampak? Muslim seorang lelaki Islam. Muslimun atau muslimin sekalian orang-orang Islam. Nampak tak? Muslimah baca dengan ta marbutah di belakang. Kalau kita baca wasal berbunyi ta, kalau kita wakaf berbunyi ha. Muslimah. Okey, mana seorang perempuan Islam. Tapi kalau ramai perempuan Islam, muslimatun. Kalau baca wakaf, muslimat. Mana sekalian perempuan-perempuan yang beragama Islam. Jadi kalau satu daripada qiyam kepada rakaat dia panggil intiqal saja. Daripada iktidal kepada sujud dia panggil intiqal. Tapi kalau semua tu 5-6 kali perpindahan itu dia panggil intiqalat. Maknanya semua. Kat mana lagi? Lepas kita sujud, kita nak pindah kepada duduk antara sujud. Sunat kata Allahu Akbar. Daripada duduk antara dua sujud, berpindah pula pada sujud yang kedua. Sunat pula kata Allahu Akbar. Daripada sujud yang kedua kepada duduk tahiyat, sunat pula kita kata Allahu Akbar. Daripada duduk tahiyat, kita nak naik pada rakaat yang lain, sunat pula kita kata Allahu Akbar.
Semua Allahu Akbar itu dipanggil takbir intiqal. Okey? Dia mengaji ni bukan nak pandai bahasa Arab, nak reti hukum. Tak pandai tak apa, faham lagi. Janji membuat betul. Pandai nak buat benda, buat dah betul. Kita tak boleh nak sebut Arab, kita boleh sebut Melayu takbir berpindah rukun. Betul dah. Sama je. Faham? Biar dia cakap Arab pun. Jadi siapa yang tak kata Allahu Akbar turun rakaat, sembahyang dia sah. Siapa yang sengaja tak kata Allahu Akbar daripada berdiri tidak kepada sujud, sembahyangnya tetap sah. Siapa yang tak kata Allahu Akbar bangun dari sujud kepada duduk antara duduk sujud, sembahyangnya sah, tidak batal. Siapa yang tak kata Allahu Akbar dari sujud duduk antara sujud kepada sujud kedua, sembahyang tetap sah. Siapa yang tak kata Allahu Akbar daripada sujud yang kedua kepada duduk tahiyat, sembahyang dia tak rosak, tetap sah. Sebab siapa yang tak kata Allahu Akbar daripada tahiyat kepada rakaat yang baru, tetap sah, tidak rosak. Semua perbuatan takbir intiqal ini ialah ittiba'un Nabi, ikut Nabi, kerana dalam hadis Nabi kata, maka bila kita ikut bagi sama dengan hak Nabi, kita dapat yang terbaik. Okey? Yang ke-10, membaca tasbih ketika rakaat. Bacaan tasbih yang diamalkan oleh Nabi ada beberapa macam. Antaranya tasbih Ibnu Mas'ud, iaitu meriwayatkan bila Nabi rakaat, Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan kadang-kadang Nabi menambah bacaan dalam rakaat, Allahumma laka raka'ta walaka khasya'ta wabika aslamtu. Rakaat tu. Allahumma laka raka'tu walaka khasya'tu wabika aslamtu khasyi'a laka sam'i wa basari wa azmi wa mukhi wa asbi. Baik. Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dalam rakaatnya Nabi SAW membaca Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Bahkan inilah riwayat yang paling sahih antara ketiga-tiga riwayat di atas. Baik. Kemudian nombor 10. Bila kita rakaat, sunat kita bertasbih. Okey? Tasbih yang datang di dalam hadis ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama daripada Ibnu Mas'ud, Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim salasan 3 kali. Ni yang kita amal tak? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Nabi baca gitu, kita ikut Nabi. Ini dia panggil tasbih Ibnu Mas'ud, kerana dia yang riwayat. Faham tak lagi? Padahal Nabi yang bertasbih, tapi ambil sempena dia yang riwayat. Macam kita lah, kalau kita jumpa satu bunga dalam hutan yang belum lagi dijumpai oleh mana-mana orang, kita pertama kali jumpa, maka disahkan oleh benda daripada Persatuan Bunga-Bunga Flora Dunia dari London. Dia datang tengok, dia kata memang belum ada rekod lagi dijumpai, awak jumpa dulu, dia akan beri kita pilih nama bunga tu. Bunga Portland. Portland jumpa bunga tu, faham tak lagi? Faham tak? Begitu juga dengan planet bintang. Kalau kita duduk terang malam-malam, kita jumpa satu planet yang orang tak jumpa lagi. Contoh, tak jumpa lagi, kita boleh buat nama kita. Dia akan ambil, orang putih akan mari rumah kita, akan cek betul ke tidak kita yang jumpa, memang belum lagi direkodkan. Dia akan tanya kita nak beri nama apa. Nanti keluar satu CD. Nama tu apa? Kalau nak ambil nama ayah kita sepenuh, planet Poso. Baru jumpa planet Poso. Anak Poso jumpa. Faham? Dia gitu. Jadi sahabat bagi gitu. Padahal hadis tu hadis Nabi. Faham? Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhan aku yang maha agung.
Kita duk baca tu, Maha suci Tuhanku yang Maha agung, 3 kali. 3 kali tu afdal lah. Sekurang-kurang sunat Subhana Rabbil Azim sekali saja. Itu. Itu dia panggil tasbih Ibnu Mas'ud. Okey. Ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Yang paling kuat riwayat dia kata untuk dibacakan dalam rokok. Jadi ini yang kita ikut ni, kita baca dalam rokok. Faham? Ada satu lagi riwayat Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Nampak? Jadi ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Riwayat yang kedua Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada tak orang baca wa bihamdi? Siapa baca wa bihamdi? Angkat tangan. Baca. Siapa yang baca Subhana Rabbiyal Azim saja? Dua-dua tu. Masalah. Dua-dua ada riwayat. Riwayat mana paling kuat? Yang paling kuat Subhana Rabbil Azim saja. Dan dia lebih banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Okey? Tapi oleh kerana ada juga riwayat wa bihamdi, maka siapa yang membaca tidak menjadi kesalahan. Faham lagi? Kemudian ada juga diriwayatkan Nabi membaca di dalam rakaat Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, aku rokok bagimu, bukan kerana lain. Nampak? Aku rokok untukmu. Walaka khasya'tu wa bika aslamtu khasyi'a laka sam'i wa basari wa azmi. Dan aku khasyuk untukmu. Dan denganmu aku berserah. Dan telah khasyuklah aku untukmu. Pendengaran aku, basari, apa benda ni? Penglihatan aku, tulang-tulang aku, otak aku, orak-orak aku. Semuanya, biar aku nak khusyuk kepadamu. Maksudnya, tunduk, menyerah diri kepadamu. Itu bacaan. Siapa nak baca bacaan ni dalam rokok, silakan. Ada hadis. Okey? Tak ada masalah. Kalau tak boleh cari susah, hok baca sok mudah, sudahlah. Nak pergi apa baru pula kita ni nak. Tak apa ingat kalau dia goalkeeper Liverpool ingat. Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan daripada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah baca dalam rakaat subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Maksudnya Maha suci Allah, Maha bersih Allah, Tuhan segala malaikat, dan dialah Tuhan kepada malaikat Jibril. Okey? Boleh baca. Jadi kalau kita satu hari kita sembahyang, ada orang sebelah kata Allah malaka rakaat. Walaka khasya'tu. Jangan kata dia ahli bid'ah pula. Dia baca riwayat Ibnu Mas'ud yang kedua. Atau kita pergi pada satu negeri esok lusa, ada orang sebelah kita baca di dalam rakaat subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Atau so duduk kondeng lah dia. Takut kata tak mengaji. Tak, dia membaca juga riwayat. Bahkan kata sebahagian ulama, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh yang paling kuat menisbah sanad-sanadnya. Okey. Nombor 11, membaca Sami Allahu liman hamidah. Kita disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rakaat, kecuali bila kita sedang menjadi makmum. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana riwayat oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud, bila imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka baca olehmu Rabbana lakal hamd. Baik. Ulama kemudian pula sunat kita kata Sami Allahu liman hamidah. Faham? Sami Allahu liman hamidah. Masa mana? Masa akak kepala. Kata Imam Nawawi, mula kata huruf sin sami'ah tu ketika mula bergerak bangun. Ni tengah rokok, masa gerak nak bangun tu sami'ah kata. Sami Allah. Tengah rokok, Sami Allahu liman hamidah. Sedang molek hamidah, kita pun sudah. Sunat lagu tu. Bila dah berdiri betul, Rabbana lakal hamd. Apa makna Sami Allahu liman hamidah? Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah, liman akan orang-orang,
hamidahu, yang telah memujinya, memuji Allah. Rabbana lakal ham, wahai Tuhan kami, bagimulah kepunyaanmulah, milikmu segala kepujian. Dah? Gitu. Baik. Dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i, sama ada mu imam, sama ada mu makmum, sama ada mu semayang seorang, sama ada mu semayang atas unta atau motosikal, atau semayang duduk orang sakit, semua sunat berkata dua-dua, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi kayak gini kita jadi makmum, imam sunat kata Sami Allahu liman hamidah, makmum pun sunat juga kata Sami Allahu liman hamidah. Tak macam dalam kitab ni. Dalam mazhab Hambali, Sami Allahu liman hamidah imam, makmum saja Rabbana lakal hamd. Tapi kalau kita tak ikut pandangan mazhab Syafi'i, kita pergi baca Rabbana lakal hamd saja, sebab imam sudah kata Sami Allahu liman hamidah, tidak salah, kerana ada beberapa riwayat hadis begitu. Okey? Jadi hadisnya ada dua. Satunya Nabi kata Sami Allahu liman hamidah, makmum kata Rabbana lakal hamd. Hadis-hadis yang kedua, semua Nabi kata belaka dua-dua, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Faham lagi? Yang ke-12, membaca Rabbana lakal hamd. Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW yang bermaksud, bila telah sempurna tegak kamu, disunatkan kamu membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'. Apa maknanya? Rabbana lakal hamd, biasa kita tak kata dah, terus kita rakaat, terus turun sujud, betul tak? Sunat kita kata gini, Sami Allahu liman hamidah, bila tegak Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, kepunyaanmu kepujian, mil'us samawat, kepujian sepenuh 7 lapis langit, wa mil'ul ardi, kepujian sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba', dan kepujian sepenuh apa saja yang engkau kehendaki selepas daripada itu. Jadi kalau kita nak baca jadi imam, kita nak baca hak tadi ni, boleh, tidak dikira memanjangkan pendirian. Kita jadi imam, kayak gi sembahyang Isya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba', sepenuh kepujian, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang kamu kehendaki. Faham? Tidak dikira memanjang-manjangkan. Boleh. Tapi kalau kita nak pendek saja, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sampai ke mati, tak salah dah. Faham? Dikira sudah mengikut sunnah. Yang ke-14, meletakkan lutut lebih dahulu. Ni balah pula. Tu kata lutut dulu, ni tangan dulu. Padahal ada 2 ekor mayang belaka dah. Lagi patutnya hak semayang balah dengan hak judi. Tu tak? Hak semayang balah dengan hak rasuah. Hak semayang balah dengan hak dengan minum arak, tu tak? Dah, anu turun lutut, ni turun tangannya, balah pula dah. La ilaha illallah, mengaji tak mau. Faham? Boleh belaka turun dengan lutut tok guru, turun dengan tangan anak murid. Siapa turun dengan lutut dulu? Imam Syafi'i. Lepas tu sunat lutut dulu. Anak murid dia Imam Hambali, sunat letak tangan tu. Faham? Anak tok guru anak murid. Abang alim belaka. Faham? Imam Hambali walaupun dia anak murid, Imam Syafi'i dia alim kau. Dia bukan Encik Hambali. Faham? Dia Imam Hambali. Kalau Encik Hambali yang bawa grade tu lain. Meletakkan lutut lebih dahulu, nombor 14. Wallahu a'lam. Ada dia suka tau. Mu nak pergi kat Lizang pun ni. Baik, sebelum kita mula soal jawab, saya diwakili Syurah Hajawan Esas Berang Baru melancarkan kutipan derma untuk tabung pengurusan pembangunan Surau Esas kita. Sila bangun petugas memungut sumbangan menggunakan beg karung berwarna ungu macam ni. Perlahan-lahan mengutip sumbangan
daripada hadirin hadirat. Bagi siapa yang nak beri sumbangan kepada Surah Waisah melalui online CIMB Bank 8604731093 atas nama Surah Waisah Empire, nak bayar bil api akaun TMB 220755330400. Sambil-sambil kita beri sumbangan kepada petugas, kita tengok soalan-soalan yang diajukan. Lambat lagi ngundi. Soalan yang pertama, saya pernah duduk di antara dua sujud 2 kali berturut-turut kerana was-was. Jadi adakah sah solat saya dan perlu buat sujud sahwi ke? Baik. Siapa yang was-was pada duduk antara dua sujud lalu dia buat sekali lagi, faham? Maka solatnya tidak batal, tetapi kamu kalau was-was sudah dipermainkan syaitan. Nampak? Dia manusia ni dia ada kalanya dia dah ingat. Maka yang itu betul, perlu kita ulangi. Batu kita semayang kan, bukan hari-hari salah, betul tak? Tapi dalam kadang 2 minggu ada sekali buat dah ingat. Itu normal. Itu perlu kita layan. Was-was ni gini, dia sokmo. Dia sokmo-sokmo. Asal semayang dah ingat, apa semayang dah ingat. Bukan dah ingat, gangguan syaitan. Jadi melepas pada ni, kalau munus semayang, apa benda gangguan dia? Gangguan dia pada duduk antara dua sujud. Dia kan kata tak duduk kita tadi, kita pun duduk kali lagi. Takut jadi 2 kali, lepas pada ni jangan ikut dia. Faham lagi? Jangan ikut. Buat hak kita sudah. Apa saja dia suruh buat, jangan ikut. Okey? Sebab kalau kita layak, letih kita. Kita baca dah Fatihah, nak rokok dah, dia kata tak baca lagi Fatihah. Kita pun pergi baca mula. Jadi sedap dia umur. Betul tak? Jadi jangan soal layang. Kita nak rokok dah, dia kata Syekh, Fatihah tak baca lagi, malah layang tu. Pong rokok. Faham? Mu ajar boleh sebulan gitu, syaitan tu ngajuk dulu. Dia kata tak makan dah budak ni. Faham? Tidak letih. Ada hadis mengatakan Nabi melarang berpuasa sunat pada hari Sabtu. Jadi macam mana nak puasa Asyura esok? Bagus soalan ni. Tak ada orang tanya. Nabi kata wala tasumu fi yaumi sabti. Jangan kamu puasa pada hari Sabtu. Apa maksud jangan? Haram ke makruh? Makruh. Okey. Apa makna hari Sabtu? Satu seorang-seorang saja. Sabtu pilih nak Sabtu saja. Melainkan kalau kamu ada yang wajib. Maknanya kalau ada kemestian tak ada masalah sembahyang puasa Sabtu saja. Baik, kalau kita 10 nak sembahyang nak puasa Asyura jatuh pada hari Sabtu hari ni, faham lagi? Okey? Maka tidak kena sambung dengan Jumaat kemarin. Sebab Nabi kata kalau nak sembahyang Sabtu, kalau nak puasa Sabtu, buatlah dengan Jumaat. Kalau nak buat Jumaat, buatlah dengan Khamis atau dengan Sabtu, biar ada sepasang. Itu untuk hari Sabtu yang tidak ada sunat puasa. Adapun kalau jatuh sesuatu sunat puasa pada hari Sabtu, maka tidak ada larangan pada buat Sabtu saja. Faham lagi? Contoh, kalau jatuhlah hari Sabtu tu, jatuh 10 Muharram, kita nak puasa Asyura, maka boleh puasa Sabtu saja. Yang kata makruh puasa Sabtu saja, hari Sabtu yang tidak tidak jatuh bersamaan dengan tuntutan puasa. Nah, ada puasa hari Sabtu ni, hari ni jatuh pada 10 Muharram, maka sunat berpuasa, maka tidak apa tunggal. Faham lagi? Maknanya tak apa buat Sabtu saja. Yang kata makruh buat Sabtu saja, Sabtu yang tidak jatuh pada mana-mana hari sunat puasa. Faham? Tak ada hari kebosaran apa-apa, Sabtu kosong saja. Okey. Sabtu tu kita puasa makruh. Apa yang makruh? Ibadat puasa ke? Tak, ibadat puasa boleh pahala walaupun Sabtu saja. Faham? Yang makruh tu memilih satu hari saja nak puasa, hari Sabtu saja. Pemilihan kita tu makruh. Sebab hari yang dilarang puasa 5 hari lah setahun. Nah.
Boleh ke menantu atau adik ipar mendoakan untuk mak mertua, ayah mertua, abang ipar? Siapa doa untuk dia orang ini? Tolong doakan Rusida binti Mak Zaid, kena penyakit minor stroke, supaya sihat sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dia kata boleh tak kita doakan untuk ibu mertua, ayah mertua? Sebab bukan ayah kita, bukan mak kita. Dengar baik-baik. Tidak ada syarat nak doa mesti anak beranak kita saja. Faham lagi? Untuk siapa saja kita doalah. Untuk orang Islam boleh, untuk orang kafir pun boleh. Cuma kalau orang kafir yang sudah mati, tak boleh kita doakan dia. Faham lagi? Orang kafir yang masih hidup boleh kita doa. Contoh orang kafir itu kawan kita. Kita doakan dia supaya sembuh dari sakit. Dia orang kafir, orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi, orang Kristian. Tapi dia kawan kita. Kita dengar dia sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah kawan aku Ronaldo. Faham? Contohnya. Hukumnya harus. Dah kalau orang kita boleh doakan orang kafir, apa takkan tak boleh doa untuk mertua? Tak ada masalah sikit pun. Faham? Cuma Nabi sebut saja, awaladin solihin yad'ulah, anak mendoakan untuk orang tuanya. Itu bukan syarat. Itu nak kabur ala sabilil adah. Atas jalan adatnya, biasa kalau berdoa kepada seseorang, anak lah. Kalau orang lain tak doa mana jauh. Faham lagi? Jadi sebenarnya bukan anak saja dalam hadis tu. Semua orang boleh. Okey? Soalan seterusnya. Saya salat jemaah tinggal 1 rakaat, lepas imam bagi salam saya bangun tambah rakaat. Soalan saya, masa tambah rakaat itu adakah perlu saya lepas takbiratul ihram? Waktu subuh tanya. Baik. Dia ni semayang dia garik. Dia mari imam sudah semayang 2 rakaat. Jadi bila imam salam 3 rakaat, dia baru 2 rakaat. Imam salam dia bangun tambah 1 rakaat lagi garik. Bang. Dia bangun tu wajib dah takbiratul ihram. Dia tak faham apa takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah takbir permulaan semayang. Hak ada niat saja ke semayang pada maghrib. Tu takbir ihram, takbir yang mengharamkan. Lepas dah mu semayang dah tak ada. Takbir ihram hanya satu saja dalam semayang, iaitu takbir yang pertama. Ada panggil takbir intiqalat dia, takbir ihram. Lepas pada takbir ihram, baru takbir intikal, takbir pindah rukun. Okey? Jadi kita dah takbiratul ihram, tambah rakaat, tak ada dah takbiratul ihram. Takbir ihram kita awal tu lah satu-satunya. Kita sunat saja bila imam salam, kita bangun sunat kata Allahu Akbar dan sambung rakaat. Okey? Apakah hukum baca gini, Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika rakaat dan sujud? Hukumnya harus. Apakah hukum kanak-kanak yang suka menjawab cakap ibu bapa, tidak ikut cakap ayah? Jangan tengok TV dan belajarlah. Dia tak ikut cakap ayah dia. Ni. Ayah kata jangan tengok TV, baca buku. Dia pun baca TV, tak tengok buku. Budak-budak. Nak jawab ke mana? Anak aku pun gitu sama kau. Kita besar, berhenti Maya, berhenti tengok TV. Pergi buat kerja sekolah pula. Okey Abi. Kita pun gitu beg luar. Balik duduk tengok nyanda duduk tengok ni. Kita kata dah, buk budak-budak. Jangan berhenti, kita suruh. Jangan maki, jangan carut. Okey? Budak-budak, betul tak? Gitu lah budak-budak. Nak boleh ke besar? Tapi ada budak yang mudah. Kita khabar terus dia tutup. Betul tak? Cuma kalau kita nampak macam berlebih-lebihan, kita marah. Kita suara tinggikan suara. Betul tak? Ini orang azan Allah barallahu akbar. Dia duduk pasang TV ada lagu gergung-gergang, kita kata tutup TV orang azan. Nampak? Dia kena tutup lah. Macam tadi tak ada azan, tutup TV,
pergi buat kerja sekolah, you tak ada azan, okey lagi. Faham? Tapi kalau orang tengah azan, tiba-tiba ada orang nyanyi. Dia tutup. Tutup oh, nyanyi azan oh. Tutup. Dia tutup. Alhamdulillah. Kalau dah tutup, dia ambil kapok belah TV. Baru dia takut. Bukan anak orang, bukan TV orang, TV kita kan. Orang azan dia dah tutup. Kita pergi dah belakang rumah ambil kapok, bau. Ni TV murah dulu mahal 3-4 ribu stay. Ni 40 inci baru NATO. Faham? Mu nak kena kapok orang. Kita nega barang basah, boleh nega jual ikan. Kena zakat perniagaan tak kena. Kira lah. Kita punya jualan 1 tahun. Kalau jual kecil-kecilan tak kena zakat, susah. Tokai-tokai ikan tak kena zakat. Kalau jual atas gerai itu sikit tak kena zakat. Pakaian arwah ayah saya ada mana dipakai atau tidak pakai, boleh ke anak-anak cucu pakai, adakah boleh? Baik, dia kata ayah mati tinggal banyak pakaian, okey, boleh tak anak cucu pakai? Setiap harta yang ditinggalkan oleh si mati yang boleh diambil guna mesti difaraid, termasuk pakaian. Maknanya kalau kasut dia molek dia boleh pakai, tak dia ambil sembarangan. Cuma dalam hal-hal pakaian kita berlebih kurang. Panggil belaka waris ada, nak ambil ni, mu ambil ni, nak. Lepas tu mana? Halal berhalal belaka dia terlebih terkurang. Tu cara dia. Baru mudah. Faham? Takkan nak belah belaka baju semua. Nak. Jadi kalau ada kasut ayah hak hilang sebelah, tinggal sebelah, boleh tak ambil manfaat? Tak boleh Tidak jadi faraid. Faraid ni harta yang boleh diambil manfaat saja. Kalau hak sebelah dah kasut tak boleh nak pakai, faham lagi? Maka tak boleh faraid. Hak tu terpulang pada perbincangan keluarga. Jadi jangan suka-suka hati ambil pakaian si mati lepas ni sebelum kebenaran secara halal berhalal oleh waris-waris yang lain yang berkaitan. Faham? Solat jemaah imam baca doa perlahan sangat, tak jelas apa yang didoakan. Boleh tak saya tak aminkan kerana saya nak doa ni? Boleh. Dengar baik-baik. Lepas sembahyang berjemaah, sunat belaka berdoa. Faham lagi? Imam sunat berdoa, makmum sunat berdoa. Sembahyang seorang sunat berdoa. Tetapi jika di masjid itu imam mendoakan untuk jamaah, maka sunat makmum mengaminkan saja doa imam itu. Macam yang berlaku uruh pada tempat negara kita, lepas sembahyang jemaah, imam mendoakan untuk semua, maka kita tak payahlah doa, kita aminkan saja. Dan amin itu juga merupakan doa. Imam duduk depan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kita diluarkan sunat, amin, amin. Faham? Tetapi jika imam mendoakan untuk orang ramai, 100 makmum berkata amin, 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 ada 2-3 orang makmum yang nak doa sendiri-sendiri, silakan, hukumnya harus. Okey? Kerana tidak diwajibkan imam berdoa untuk ramai, imam boleh berdoa untuk dia seorang, makmum doa untuk dia seorang sendiri, dan boleh juga imam mendoakan untuk ramai, makmum ramai-ramai mengaminkan sahaja. Semuanya boleh berlaku. Faham? Tak payah bala. Soalan seterusnya, kenapa negara barat selalu lagakan antara Sunni dan Syiah? Kerana ayat Quran. Dia laga yang mana peluang. Kalau ada pelaga kau ni, laga kau tu. Kalau boleh pakai kau ni, laga kau ni. Faham? Kerana apa? Kerana dia musuh kepada orang Islam. Faham lagi? Kenapa mereka ni musuh pada orang Islam? Kerana mereka ini mengikut syaitan. Dan orang Islam, syaitan adalah musuh. Jadi bila syaitan adalah musuh orang Islam, maka mereka kufar,
jadi musuh orang Islam. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Fattakhizuhu aduwwa. Allah kata syaitan itu musuh kamu yang jelas. Maka layanlah syaitan itu sebagai musuh. Faham lagi? Orang kufar ni dia berkawan, dia sahabat malaikat ke sahabat syaitan? Syaitan. Syaitan suruh minum arak, syaitan suruh telanjang, dia telanjang, syaitan suruh bina, dia bina, syaitan suruh makan riba, dia makan riba. Faham? Nampak? Semua hak syaitan suruh. Sebab tu dia memusuhi kita. Faham lagi? Quran kata kuat ni. Quran kata walan tarda angkal yahudu walan nasara. Tidak akan reda kepadamu oleh Yahudi Nasara. Tak akan reda. Maknanya dia tak akan suka. Mu tu siapa orang Islam? Quran kata kan? Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Sama sekali tidak akan reda daripadamu wahai orang Islam oleh Yahudi Nasara. Dah kafir-kafir lain, tu kafir kecil ngikut Yahudi wan Nasara. Nampak? Siapa bila dia nak suka kita? Hatta tattabi'a millatahum. Siapa mu ikut dia? Betul tak? Ikut. Lah ni nak buat kelab malang dah. Boleh ada perempuan menghiburkan lelaki di Saudi Arabia. Dulu tak ada. Lepas tu dia benarkan pula 2,000 per mis jual arak. Ni nak halalkan kasino pula. Hatta tattabi'a millatahum. Nampak? Tengok apa berlaku di Kuwait, apa berlaku di UAE, apa berlaku di Dubai. Nampak? Semua tu Allah beri kekayaan yang melimpah ruah. Ketika umat Islam dibunuh, dibom dan sebagainya, mereka duduk sibuk dengan Formula 1, sibuk dengan snooker dunia. Ni orang-orang kafir buat mari bubuh. Amun nak snooker dunia, kejuaraan buat di Kuwait. Berebut suka. Lepas tu bom Islam dia ni. Faham? Kat kita ni dia nak up balik semua band-band lama-lama nak pergi duduk balik, nak suruh lara, nak ambil negara. Kita tak sedar. Habis gitu. Saya ulang. Soalan seterusnya. Hukum terangsang melihat perempuan lain berdosa kalau sengaja melihat. Kalau terpandang tidak berdosa. Terpandang. Tapi terpandang pun gelak hati. Dia sengaja tengok perempuan lain dan naik syahwahnya, berdosa. Memandang itu dosa kecil. Bukan dosa besar, dosa besar zina. Okey, tapi dosa kecil itulah dia jadi besar. Dalam kitab Rawa'iul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni dia kata kebakaran-kebakaran yang besar itu biasanya daripada percikan api yang kecil. Obat nyamuk, api dia asal dia. Pak dekat mana? Dia tinggal tunggu. Api kecil itu memandang. Daripada memandang itu jadi punah masyarakat. Jadi orang kafir tahu benda ni memunahkan umat Islam, dibanyakkan dalam negara. Hidupkan balik, biar banyak joget, biar banyak bedah aurat, biar banyak acara program-program yang menjauhkan daripada pergi tengok benda-benda agama. Anak suruh pun nak baru boleh ambil. Baru boleh rapah. Kita bahan bodoh. Waktu tua tu, waktu beg mula belaka suruh nyanyi belaka. Terpandang lain, terpandang. Dia terpandang perempuan itu duduk tepi jalan. Faham lagi? Pakai kain lalu lari sedok kain. Dia kuat angin. Faham lagi? Poin nampak punggung. Dia pun tengok tupik air. Faham? Tidak, berdosa itu terpandang. Ini memandang. Bila memandang berdosa. Cuma kalau terpandang, tertengok bukan sengaja. Walaupun tidak berdosa, tapi gelak hati. Kerana hati kita ni macam kain putih. Kalau kena cat hitam atau air cor, dia jadi kotor. Kain putih, ambil air cor, kena air cor pada kain putih, kotor tak kain? Okey, kalau sengaja simbah, kotor tak? Kalau tersepak, kotor tak? Itulah hati manusia. Sengaja pandang pun kotor.
tak sengaja terpandang, kotor kat jadi. Cuma dosa tidak ditulis kerana bukan ada usaha daripada dia melihat aurat perempuan. Faham lagi? Kerana hati tu sensitif. Banduan adakah boleh diterima oleh masyarakat? Politik sama. Banduan ke apa ke? Atta ibu ani zambi kamalla zambalah. Faham? Orang yang sudah berhenti bertaubat daripada dosanya, Allah kata orang ini aku hapus habis dosa, bersih dah seperti tidak pernah ada dosa. Nampak? Tapi orang yang taubat, jangan banduan yang tak taubat, yang makin banyak pelawak. Kenapa anak laki-laki lebih rapat dengan mak dan anak perempuan rapat dengan ayah? Tak juga. Ada anak perempuan rapat dengan mak. Ada anak laki-laki rapat dengan ayah. Jadi atas keluarga yang berlainan. Faham? Dan anak orang rapat ayah dengan mak. Ada anak laki rapat dengan mak. Anak kita, anak laki rapat dengan kita. Betul tak gitu? Dia tidak sama. Okey? Tidak sama. Saya Syed Marzuki umur 10 tahun. 10 tahun. Daripada Kota Kinabalu, Sabah. Jauh ni, Sabahan. Macam mana nak tahan nafas lama ketika azan? Doakan saya lancar hafazan, doakan saya ingat hafazan, doakan saya lulus peperiksaan cemerlang, doakan saya dapat pergi umrah dengan bapa, ayah, kakak dan abang-abang saya jadi tetamu Allah pada September nanti. Amin ya rabbal alamin. Dia kata nak tahan nafas. Nak tahan nafas, nafas ni daripada mana? Jantung ke, hati ke, pedu ke, limpa ke, ataupun paru-paru? Nafas kat mana? Jantung. Belah salah. Bukan betul. Belah salah. Lagi? Paru-paru. Kita tarik nafas. Paru-paru mengembang. Tarik nafas. Lepas nafas, paru-paru kepeh. Paru-paru kita perlu perkembangan. Kembang tu maksimal. Jadi bila kita nak membaca, kita perlukan nafas yang panjang. Maknanya kita gaji jumpa dalam TikTok, kadang dalam app kan. Dia kata tahan nafas. Ting, dia gerak benda tu. Siapa kat ni? Lepas anda paru-paru sihat. Kalau paru-paru tak sihat, 8 saat je jadi gitu. Jadi kalau paru-paru kita tidak sihat, maka kita tak boleh baca panjang. Begitu juga ketika azan. Faham? Jadi yang pertama kesihatan. Siapa yang memberi kesihatan? Allah. Jadi maknanya kamu nak jadi tahan nafas yang panjang dalam melakukan azan, minta dengan Allah. Kemudian jaga kesihatan. Jangan buat benda-benda yang memudaratkan apa benda? Paru-paru kamu. Paru-paru kita perlukan udara. Udara yang diperlukan paru-paru, udara yang lembab. Kita ada 2 udara kita sedut. Satu udara kering, satu udara lembab. Mana udara kering? Kita sedut kat mulut. Nafas kat mulut, udara kering. Paru-paru kita tak kuat. Mana dan udara lembab? Nafas ke hidung. Allah buat benda lembapan penuh dalam lubang hidung untuk jadikan udara masuk ke paru-paru lembab. Maka gagahlah paru-paru kita. Batu orang nafas dengan hidung gagah. Tapi bila hidung ada masalah, Allah bagi backup dengan mulut. Okey? Jadi training. Doa dengan Allah, latih. Nampak? Dia kalau kita nak panjang, kita jangan sebut sesuatu itu perlahan. Nampak? Kalau sebut perlahan tak panjang. Kita sebut la darah. Darah. Kita kena sebut kuat. Hayya 'alas salat. Biar panjang.
dia akan pergi sama. Kalau kuat. Lebih kuat, lebih panjang. Ada azam kan? Nah, ni azam macam ketut lah kain dia. Tolong doakan buat Muhammad Syarul Mizan yang baru saja terlibat dalam kemalangan. Semoga dipermudahkan urusan rawatan dan sihat kembali. Diberi kekuatan, sabar, pahala, sembuh segera. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya seorang isteri kehilangan suami, contoh hutan, laut dan tak jumpa, macam mana status isteri? Adakah edah? Dan berapa lama jika ada edah? Baik. Suami hilang. Suami hilang, okey? Suami hilang, bini lah buat mana? Bini. Faham lagi soalan? Suami hilang ni laut. Contoh, okey? Nikah gua ni muda nikah lagi. Ni dak nikah lagi jangan jawab. Ni orang nikah dah. Dia nikah dah, dia ada bini, dia pergi candak sutong. Faham? Bila candak sutong mari ribut. Esok dak balik sebuah motor 3 orang tak ada belaka. Okey? Mayat pun dak jumpa contoh. Okey? Atau 2 orang terselamat, seorang tidak jumpa. Okey? Bila tidak jumpa, lamalah. Jadi apa hukum isteri ni? Beredah ke? Kena boleh nikah lain ke? Macam mana? Faham lagi soalan? Jawabnya ulama berselisih dalam soal seperti ini. Okey? Kita ambil pandangan jumhur ulama dan ini juga yang dipatuakan oleh kebanyakan fuqaha mazhab Syafi'i. Hendaklah kita tunggu 4 tahun. Okey? Selepas 4 tahun tidak kembali, disahkan oleh mahkamah 4 tahun daripada tarikh pengaduan. Diadu pada mahkamah, mahkamah beri masa 4 tahun, lepas 4 tahun sahih dan sabit tidak pulang-pulang, maka beredahlah dia daripada 4 tahun itu tambah lagi 4 bulan 10 hari. Faham lagi? Itu ijtihad fuqaha kita. Okey? Sebenarnya ada pandangan mazhab lain, ada sampai 40 tahun, ada 80 tahun kena tunggu tinggal korok kering kalau main-main kau 80 tahun gitu. Faham lagi? Jadi yang ringannya ialah 4 tahun kemudian beredah dengan edah wafat. 4 tahun tu disahkan oleh mahkamah sebagai mati atas kertas. Mayat tak ada, bukan mati hakiki, mati atas surat. Okey, bila mati atas surat 4 bulan 10 hari pula beredah. Habis tu boleh kahwin. Nampak? Faham lagi ya? Cuma nak khabar puang ni tidak setia. Kalau lelaki bini hilang di laut dak nikah dah bila-bila. Baiknya orang lelaki ni. Nampak orang puang tengok. Kira nak nikah lain. Dia nangis sekejap saja. Siapa nak tanya soalan? Tanya. Kalau bini muda nikah lain, apa pun dia tak? Bini muda dah mati? Ya, kalau bini muda lelaki ni lelaki mati, tu harta nak bagi sama. Hukum ni pun. Bini berapa orang? Bini ke bini 2? Bini 2. Siapa ambil harta banyak? Tu orang bini 2 ambil. Jadi kali kira hukum dia naik mahkamah dah. Naik mahkamah dah. Dia sebab tu dia bagi kena sama. Kalau suami tu dia ada anak dengan suami tu, dia dapat 1/8 je. Bini tak kira bini tua bini muda. Dia dah bagi sikit abang dia. Dah bagi dah boleh. Tidak sah. Makan haram. Okey? Lagi siapa nak tanya soalan? Okey? Ya. Sebelum sembahyang, kita sunatkan bersugi. Macam mana kita bersugi? Sebelum sembahyang sunat bersugi. Sebelum takbir. Dalam soh. Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartukum bi siwaki inda kulli salatin. Kalau aku tak nak menyusahkan kamu, sudah pasti aku wajibkan kamu bersugi setiap kali nak sembahyang sebelum takbir.
Faham lagi? Jadi kata setengah ulama, masa kita berwuduk, kita nak sembahyang ni, kita ambil wuduk, kita bersugi. Tapi ada juga yang berkata, masa kita dalam masjid dah, kita nak sembahyang, orang kata Allahu Akbar, kita pun keluarkan kayu sugi, kita sugi. Tapi jangan beruh gigi masa tu. Angin berkembung buih-buih dalam sok. Walaupun berus gigi adalah siwak juga pada sisi ulama. Buh gigi kita tu, pak rumah. Pak ada obat Colgate. Tu sebenarnya sugi juga dalam Islam. Sugi. Jangan anggap kayu tu saja. Salah. Dulu kita tak faham. Kita ingat kayu tu sugi. Tak, rupanya sugi ni bukan kayu tu saja. Segala perbuatan kita menggunakan alat, kemudian kita ambil alat itu, kita bersihkan gigi dalam mulut, maka perbuatan itu dipanggil bersiwak. Cuma pandangan ulama, bersiwak yang paling afdal menggunakan kayu. Itu saja. Kita yang salah faham lah ni, beruh gigi bukan siwak. Salah, bersiwak lah tu. Cuma zaman dulu menggunakan kayu, zaman sekarang menggunakan berus. Ada sabun pula letak datang untuk lebih bersih lagi. Faham? Semua perbuatan itu niat ikut Nabi dipanggil dapat pahala sunat bersiwak. Cuma kalau ketika nak solat takkan parok gigi pula. Faham tak? Mesti pandai yang kering, iaitu menggunakan kayu. Siapa lagi nak tanya soalan? Ustaz, saya nak tanya. Ahlul Quran tu dia terhad pada orang tafsir ke? Ahlul Quran. Okey. Yang disebut bakal dapat syurga. Okey. Semua orang yang terlibat dengan Quran. Pertama, ahli pembaca Quran, ahli tafsir, orang yang sentiasa menjadikan Quran sebagai zikirnya, orang yang menulis Al-Quran, orang yang macam-macam untuk kebaikan yang berkait dengan Quran, dan dia memang member. Member ni maknanya sentiasa. Manusia ni ada dua. Satu, beribadat. Yang kedua, ahli ibadat. Ibadat lain. Beribadat macam kita. Kita bukan ahli ibadat. Kita orang yang beribadat. Faham lagi? Apa beza ahli? Member. Macam main snooker. Tahu tak snooker tu atas meja tu? Nah, kalau orang pergi jalan-jalan kadang-kadang, dia bukan member. Dia saja suka-suka. Tu bermain snooker. Tapi kalau member, dia ada kad ahli dia. Dia ada kayu bawa sendiri. Dia ada bola bawa sendiri. Maka ahli ibadat, dia lebih serius daripada kita yang berbuat ibadat. Jadi kalau ahli Quran, orang yang serius dengan Quran. Okey? Lagi soalan. Apakah caranya kita bila kita tahu yang isteri kita tu nusyus, tapi ada orang lain yang meletakkan untuk menghukum, contohnya mahkamah yang meletakkan dia nusyus ataupun tidak? Okey. Bila kita kata isteri kita nusyus, apa kita nak buat? Kita nak selesaikan dalam rumah atau kita nak jauh pergi? Jauh. Nak pergi jauh, report ke mahkamah. Mahkamah tak akan dengar terus cakapmu. Mahkamah akan siasat adakah betul nusyus ataupun tidak. Sama juga dengan perceraian. Bila isteri kata suami menceraikan dia, bukan mahkamah pakai teguh perkataan isteri. Mahkamah akan cek apa yang suami kata. Suami kata macam ni, kata isteri. Mahkamah panggil suami, betul ke mu kata macam ni? Tak, saya kata lain. Tak jatuh. Sebab tu mahkamah dia tak dengar kita seorang. Mahkamah dia bukan Facebook. Facebook lain, mu post dulu, menang mu. Mu ramai friend, menang mu, ramai backup lagi. Mahkamah tak. Mahkamah mu report hal kejahatan bini mu, okey, dicatat je. Nanti dia akan siasat. Bukan terus jatuh tanah. Faham lagi? Jadi kalau mu tak mau pergi jauh, cukuplah masalah nusyus itu. Allah kata bila nusyus, fa'izuhunna, marah dia, nasihat dia, jangan sampai keluar rumah, jangan sampai media sosial, jangan sampai mahkamah. Nasihat dia. Okey? Lagi soalan. Kita masuk dalam semayang. Untuk imam rakaat pertama kita baca Fatihah. Mana afdal kita baca iftitah ataupun dengan baca Al-Fatihah ini? Kalau imam baca Fatihah yang kuat, okey, kita tak baca dah iftitah. Kita tengah baca iftitah pun,
imam pun mulai Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti iftitah. Faham lagi? Dengar Fatihah imam. Bila imam amin dah, baru kita baca hak wajib Fatihah. Nampak lagi? Okey, apatah lagi kalau bacaan yang perlahan, yang kita rasa kita dang baca iftitah, silakan. Kita rasa lewat dah, mulakan terus dengan bismillah. Soalan seterusnya. Ada? Tak ada Tak ada. Alhamdulillah, terima kasih pada yang bertanya dan yang belah beri sumbangan derma. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.